害。现在年轻人呀，不用走路可以自己做，这样好厉害呢。那很贵，16000哎，16000台币。16000有什么关系？对呀，也可以放很多年。衣服少买几件就有了啦，那个东西放很久。对呀，你们看2000块是很像100块，你们看钱很小的，很厉害啦，跳舞啦，你讲的我跳舞啦。那个讲美的无，你做美容师，你搞婚的，安排干的。Dingin banget, ini dingin banget, masya Allah, dingin luar biasa. Nah itu nyonyaku ya, berempat, adik nomor 1, 2, 3, 4. Mereka mau sembahyang kubur. Hari ini lumayan dingin ya. Aku nggak nyangka kalau sedingin ini. Ini nyonya aku karena ziarah kubur ya. Jadi aku mau ke pasar. Nggak nyangka kalau bakal sedingin ini. Aduh. Nah, ini pasar ya. Aku ngintip pasar sebentar aja. Kita melaporkan dari belakang MRT Dingxi ya. Jadi ini keadaan pasar tradisional Taiwan. Segalanya ada teman-teman. Dari kaos kaki, gomblok-gomblok anyar, gomblok baru semua ada. Makanan kering. Ini alat-alat dapur, ikan. Semua ada. Makanan mateng, makanan mentah. Semua ada. Nah, topi-topi, payung untuk melindungi kepala ada. Seperti ini. Ini baju-baju bekas ada. Yang murah, ini sandal ya. Nah, di sini. Nah, ini payung ya. Melindungi kita dari badai, hujan dan panas. Nah, di sini ada yang namanya sandal. Ini buah murbei ya. Oh, dinginnya masya Allah. Ye, ada popcorn. Semuanya ada. Oh. Nggak tahu masuk apa enggak. Ada opa-opa ganteng ya. Coba kalau mau tak video dari awal. Nah, di sini ada baju bekas ya, yang murah. Jeruk peres, segalanya ada. Jahe, bumbu dapur ya, ini perabotan dapur ada. Nah, wis tutup ya karena wis siang hari. Es batu wis dibuang ke bawah. Nah, di sebelah sini agak lenggang ya, karena tidak ada yang mau membeli. Kita akan menuju keluar. Seperti ini pasar hari ini. Jreng. Kita di pasar atas ya, mau membeli tahu. Di sini ada macam-macam. Oh, aku mau beli yang ini. Tahu goreng ya. Aku mau membuat tahu isi. Nah,
Dan di sini juga ada tokan. Sering. 我要这个。好，多少钱50块下了，老板。50块。 ？10块，好。嗨，印尼的朋友好。嗨印尼的朋友，一打。哦。 Eddie。老板可以帮我们拿吗？50块下了。对啊，50块。对我帮你忙哈。啊，谢谢老板。啊，不会。 Nah, di sini tuh rame ya, ada orang makan. 48，我们48。今天没有仙草，老板。仙草还没开始。哦，还没开始。是。因为是冬天。因为还很冷。哦。对，哈。那个是夏天的东西。对，哦。像对，1、2、3、4，你比较好，你在台湾可以吃到仙草。 他们回去印尼人都不能吃到仙草。有老板。印尼的仙草不好吃。哎。我们台湾的我卖的仙草很好吃。哦，这样吗？哎，伊达，你会后悔的。对了，他一定很后悔了，他还想，对，他想来台湾。对，我告诉你会后悔的，我们台湾仙草很好吃。对呀。老板娘又好。对，因为离开这么好的老板娘是他。 对，吃牛排。哦，你好了，谢谢老板，拜拜，拜拜。Nah itu baik banget itu Pak Koli ya. Dulu Pak Koli itu mempunyai Mbak Indonesia. Mbak Indonesia wis pulang. Aku mau beli tahu ya. Ini nggak tahu mau buat apa. Sebenarnya niatku tuh kayak cuman mau nyapa gitu loh. Tapi ya sekalian beli, masa aku cuman membuat konten. Nah itu suaminya ya. Nah kita wes menuruni tangga. Sekarang pulang. Ini tahu gembos ini tuh harus dimasak teman-teman. Kalau nggak dimasak cuma dimakan kayak gitu alot banget. Iso keloloten. Nah di sini ada ayam kate. Jago kate. Ini cuaca hari ini ya mendung. Tadi dingin ya, sekarang mulai anget. Kita nyabrang ya. Nah, hari ini lalu lintasnya lumayan lancar, tidak ada kemacetan, tidak ada. Oh anginnya masya Allah, sejuk sekali. Nah, kita pulang. Seperti ini ya. Aku tadi beli tahu 50 NT teman-teman, sebanyak ini. Aku nggak tahu juga ini mau tak masak apa. Tahu itu nggak akan rusak teman-teman. Kita masak secukupnya, masukin freezer juga nggak apa-apa. Karena kebetulan teman-teman saya nggak punya bihun ya. Jadi saya memakai mie Vietnam. Yang mie beras itu loh. Nggak tahu nanti enak atau enggaknya. Ibaratnya ini tuh suun, pakai suun ibaratnya.
Karena dia kenyal-kenyal. Enak ya, alhamdulillah. Gak enak ya wis gak apa-apa. Ini tuh cuman 100 NT, isinya sebanyak ini. Mungkin di Vietnam sana lebih murah ya. Oh. Kita pakaiin 2 lah ya. Percobaan dulu. Direndamnya nanti matang. Nanti mekar. 姐夫也招了这个东西。哦，这个没有用。回收了，给阿妈了。是。我也很把它挤到机器人。我没有办法帮他拿，所以我没有办法。以后不要带这样，以后带那个咯。带拖车。那个又更厉害，但我们可以坐在上面咻，那个更厉害。现在年轻人，对啊，不用走路，可以自己做，这样好厉害呢。那很贵，16000哎，16000台币。对呀，也可以放很多年。衣服少买几件就有了啦，那个东西放也很久。对呀，你们看2000块是很像100块，你们看钱很小的，很厉害啦，跳舞啦，伊讲的我听有啦，伊讲看起无重啦，对，100、2000块看到100块，对。好了，哎呦，走了哈，拜拜。拜拜。大姐走了。那这个要怎么样？不会很麻烦哦，一个这样。你来上这一份吧。哦，这个不是。这我的面包啊，这个是。哦，这个是太太。边台啦。我太太买裤子这样颜色。你边台啊啦，你俩你穿啦边台啊啦。比较不用麻烦带。对呀，要不然我这卷一卷。很麻烦。还是两个面包说。对。我这卡嘛真重。手机有没有忘记充电？有没有？充电器我已经拿了。对。来搞啥那么晓？无来搞，啊，我无炸几个几个。对，带水果。拜拜。Halo, assalamualaikum teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama saya Yayu Jayu, semangat. Hari ini ceritanya saya mau membuat tahu isi, tapi tuh saya tuh lupa teman-teman. Kalau saya ndak punya bihun, saya ndak punya tepung, jadi saya menggunakan bahan-bahan seadanya. Ini saya menggunakan mie Vietnam ya, yang seperti tong pen itu. Ini seperti karet, tapi saya masak dulu sekilas seadanya. Siang, aduh, 我要付钱对对，付钱一下。人家没有零钱可以找，去隔壁换。我也不知道，你们还没吃饭呢？他有没有开门？没有关系，明天也可以。Nah, kita ngambil bakso ikan ya. Itu pintunya sensitif banget ya. Kalau misalkan aku di situ pintunya bakal buka nutup, jadi aku di sini aja.
Jadi aku pertamanya mau membuat tahu isi. Karena kalau gula-gula nah 没有零钱，那个放在这里烧了也没关系。哦，叮叮，来，这个多少钱220。刚才为什么台姐说600多块？等一下回来。 250，我知道。哦，他说回来300多块而已。好冷啊！啊，晚上他们都回去了。啊，晚上不用煮饭了。煮给弟弟妹妹、姐姐。Nah, jangan di depan pintu. Pintunya sensitif. Tongfang ini. Oh ya, mai bintang. Yang membuat nasi kotak. Ini kok lama banget ya loh. Ni hao, wis semua nama cuk. Wis semua nama cuk. 就看我的花开得很漂亮，都没有去拍。哪里的花？什么颜色？红色的，红色的。我的孤亭花，哦，这个在印尼也有。这个颜色是，漂亮啊，对对对，但是它不够热闹啦，不多啊，好像它不够营养。看，没有瘦很多啦。瘦瘦的哎，好像不够营养。我没有给他，过来拍这个，这个也快掉光了。我拍哪个？前天我拍哪个？好漂亮，对不对？对它那这个是看颜色不够，这个没有，要拍这边的比较漂亮。它的颜色不够红。看，它是紫色的，紫它不是色红。对呀，我不喜欢紫色，不够什么？不够热闹。这一颗跟那一颗一样的。哦，以后会生啦。哎，对，以后10会。年以后啦，10年以哎，后。对，10年后，10年后。这个有香香的那个哦，这的话那个，个百里香，百里香，它有香香的对。有很香很香。这个好肥好肥。哎呀，好肥哦。好了，拜好，拜。拜拜。那你们晚上要吃什么？不知道嘞。不知道。完了完了，它的肥料是苹果。哦，苹果，我这里有苹果树哎。你们是丢苹果一大堆这样？这里有苹果树哎。哦，那这边。它会不会长在那我边？不知道。妈少了，你看你们的苹果丢在这里，1、2、3、4、冰5，箱没有人拿来吃啊，就忘记啊坏掉，了。忘记啊，我跟你讲啊，要有人削才有吃啦，没有人削的懒惰没，有人削，没有人去拿啦。懒惰。对对对，这句话对。 Bunga yang paling cantik ya merah. Nah, soalnya ibu-ibu salon itu kan sibuk ya. Jadi kayak yang apel itu. Jadi kayak buah apel kalau misalkan enggak ada yang ngupas, mereka itu enggak sempet teman-teman. Tutup ya malam banget wis capek. Nah, aku kalau nggak ada orang gitu ya saya berani membuat video ya. Kalau ada orang sebenarnya saya ya malu ya, iya. Ini tuh bakso ikan non halal. Nah sekarang tuh sore hari ya, lampunya wis pada nyala. Nah dinginnya masya Allah ya. Aku tuh nggak yang berani banget sama dingin. Ini tuh anginnya masya Allah, seperti angin-angin udara dingin banget.
dinginnya luar biasa loh. Orang pakai baju kayak gitu loh. Nggak percaya. Orang Taiwan aja bagunya kayak gitu. Aku cuma 1 lapis. Terus kademen aku. Sau零件很久。一个我吃鱼丸，哦，现在也吃。它现在热热的，吃得对，蛮好吃的no, chẳng cần cần. Tôi thôi thôi. Tôi tên là 啊，叫我买2斤，不要1斤就好了。比较新鲜，嗯，冷的也是冰的。比较好吃。冰的嘛，因为天气那么冷呢，外面呢，的催我们哦。今天是比较简单，因为我也忘记买，这个应该是不能冬粉的面粉，我忘记。后来我煮清淡一点，没有关系。姐夫前天说好好吃，就这样。哎呀，他说好吃，后来啊，讲看看，想煮。不好吃没有关系，比较清淡一点。Tambah bawang putih. Aku membuat yang sederhana banget. Aduh. 什么东西？不好吃没有关系，这样看。因为今天的面也不对。应该是面粉，不是冬粉。应该是要面粉哦，不是冬粉哦。这个是冬，米粉那个咯。Nah, ini bawang putih ya, dan wangi kalau pakai bawang putih. Minyaknya aku angkat ya, terlalu berminyak. Nah, aku masukin emi, tambahin wortel. Aku sengaja wortelnya pendek-pendek, motongnya melawan arus. Nah, nggak usah banyak-banyak, secukupnya aja. Nah, aku tidak menambahkan air ya teman-teman, karena apa? Karena kan ini mau membuat tahu isi ya. Nggak apa-apa, nanti toh digoreng lagi. Daun bawang dan daun seledri. Saya nggak pakai gubis ya, soalnya seadanya aja. Masukin. Oh, apa sih? Aku tambahi gula, cin. Nah, saya pakai mukui lacau teman-teman. Ini tuh cabai setan, pedas sekali. Jadi bubuk aja, guys. Nah, tambahin roiko. Dan tambah jus. Dan mendem sing oke. Nah, aduk-aduk. Nggak usah terlalu matang ya, nanti masih digoreng. Nah, seperti ini.
Wes terus dibiarkan dingin ya. Ben roto sik. Sudah matang. Ampun. Nah, ini pedes ya. Bismillah. 那个已经都出来了，味道出来。哦，我想可惜。汤很好喝。它很好喝。这个等一下装在里面。放辣椒，这个有辣椒粉。放辣椒粉。大家要尝看看。装进去里面要不要尝看看？你有没有放芹菜？有放葱，不是芹菜。要放芹菜哦，芹菜有加，比较香。嗯，大家要尝看看。不要。装这样了，太太。给他也可以放什么啊？给他一个菇兜。菜。都什么都可以。这个什么都可以。喜欢什么都丢什么。啊，等一下放这样，很辛苦的。对呀，再怎样煮啊？等一下。再炸。天天出炸。对呀。大家要不要尝这样？放进去里面这样。因为你今天有牛肉跟那个汤。对 ，OK 啊。你还放这个什么？对呀，放等一下尝一个啊，放在汤里面呢。放豆腐，放菇菇。菇菇那个大家卖多少的？3个100块。哦，这个叫什么菇？为什么太太这么喜欢？哦，新的品种。哦。什么？什么杏鲍菇？金针菇昨天我煎蛋了。大家昨天吃那个吃什么？ Nah, harus sabar teman-teman. Kita sumpel, kita sebut saja tahu sumpel. Ini tuh cabenya itu pedas ya, bubuk cabenya. Tanganku perih. Tangan saya menuju fase wedangan. Abot kira sandane, songgone. Nyonya koni wangi ora gelem nulis nomor ae. Wangi ngono kan yo sip po. Ora gelem. Seperti ini. Isinya tuh sedikit ya, dia nggak muat isi banyak. Pengen tak isi banyak ora iso. Ini macam tahu tuh macam-macam ya. Nah, seperti ini. Saja metu toh. Nah, ini macam tahunya itu kering teman-teman. Tahu gembos tapi ya kering. Terus kita bolong salah satu sisi. Nah, terus disumpel. Enak. Aku tidak mengicip ya teman-teman. Pokoknya ilmunya itu yang penting micinnya banyak gitu. Mengandung micin, mengandung sugar, dan mengandung roiko. Saknore arek aniaya tahune. Sampai ambrol. Seperti ini. Ini harum ya karena tak tambahi bawang putih sengojo.
Oily so yummy. Yummy ciput. Tangannya wis mulai perih-perih. Sumpel, pe. Aku kalau suruh membuat seperti ini sendirian itu ndak telaten, teman-teman. Kalau ada temennya saya telaten. Kalau di Indonesia itu biasanya membuat tahunya itu yang bagus, teman-teman. Tahu kulitnya itu dia kan digoreng, tahu utuh digoreng. Setelah itu dalamnya dikeluarin, dalamnya bisa untuk isian juga. Terus kulitnya tuh tidak gampang meretel. Nyonyaku tuh ada di Jalan Pauhuru sana, tahu sutra, luarnya bagus banget. Tapi meretel, teman-teman. Kalau untuk bikin tahu isi itu kurang cocok. Kalau tahu isi ini tuh benar-benar tahu gembos. Kulitnya tuh tidak gampang meretel. Tapi kalau misalkan tahu ini cuman dimakan gelondongan kayak gitu, dia itu kesannya itu alot. Teksturnya itu konyol-konyol. Masya Allah. Masya Allah. Kotot-kotot seperti itu. Ya yuk kalau masak itu dicoba apa ora? Saya ndak coba, teman-teman. Ilmunya adalah ilmu-ilmu sing penting kira-kira. Sing penting mengandung micin, gula, garam, tambah roiko itu pasti wis jos. Terus garamnya jangan terlalu serakah sama garam ya. Jangan terlalu kayak yang takut nggak asin, itu nggak usah. Kalau misalkan nggak asin bisa dicocol garam daripada keasinan. Soalnya majikan saya ndak suka asin. Mending nggak usah asin, gurih-gurih itu pasti ada. Kalau kurang asin nyawang nyonya ben darah tinggi.